seseorang jatuh sakit dan doktor sendiri tak tahu apa punca penyakit ini. Orang Thailand percaya mungkin semua itu berpunca dari antara P-pop. P-pop ialah sejenis roh jahat dalam kepercayaan Thailand. Dia tidak membunuh orang secara terus, tetapi dia buat secara perlahan dengan cara memakan organ dalaman korang seperti hati, usus dan perut. Menurut kepercayaan orang lama-lama di Thailand, P-pop merupakan manusia yang pada asalnya mengamalkan ilmu hitam ataupun ilmu yang salah. Kemudian dia tersalah mengamalkan ritual-ritual tertentu. Kemudian apabila dia rohnya tidak diterima di alam manusia maupun alam roh. Makanya roh orang tersebut akan bertukar menjadi P-pop. P-pop perlu memakan organ dalaman manusia seperti usus, hati dan perut untuk meneruskan kewujudannya. Untuk pengetahuan korang lagi, P-pop tidak wujud seperti hantu-hantu biasa seperti Nang Nak, Rasa ataupun Krahang. Tetapi P-pop merupakan roh yang merasuk dalam tubuh manusia. Kadang-kala boleh juga masuk melalui makanan dan juga minuman. Dan akhir sekali, P-pop mengganggu manusia yang lemah semangat. Mangsa P-pop dikatakan akan mengalami simptom-simptom seperti muntah dar, sakit perut yang kronik, dan yang paling penting, doktor sendiri tak tahu punca penyakit. Di Thailand, penduduk kampung pernah menghalau seorang wanita kerana mereka mendakwa perempuan tersebut adalah P-pop. Walaupun tak ada bukti secara saintifik, orang kampung amat takut dengan P-pop dan percaya yang makhluk itu wujud sampai sekarang. Bagi mereka yang mempercayai wujudnya P-pop, selalunya penduduk di sana yang majoritinya beragama Buddha akan memakai tangkal yang diberi dari seorang samin. Dan jika berlaku kes kerasukan, selalunya mereka akan memanggil samin untuk menghalau P-pop dari badan mangsa. Satu lagi pantang larang orang-orang di Thailand, mereka juga kadang-kadang berhati-hati dan tidak sembarangan menerima apa-apa makanan ataupun minuman dari orang yang tak dikenali. Jadi apa pendapat korang tentang P-pop? Adakah makhluk ini benar-benar wujud